Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, saya Husni Cikgu Bob, seorang guru PPKI. Baiklah, pada hari ini saya akan meneruskan kembali lagi tentang jenis murid berkeperluan pendidikan khas yang ada di Malaysia. Hari ini saya menyentuh tentang kurang upaya pertuturan. Dan saya juga masih merujuk kepada surat perkeliling Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia bilangan 8 tahun 2020. Menurut perkeliling tersebut, kurang upaya pertuturan bermaksud tidak boleh bertutur sehingga menyebabkan gangguan berkomunikasi dengan sempurna dan tidak boleh difahami oleh mereka yang berinteraksi dengannya. Keadaan ini adalah kekal dan tidak boleh sembuh. Bagi kanak-kanak, mestilah berdasarkan penilaian pada umur 5 tahun atau ke atas atau umur yang lebih awal bagi kes tertentu yang disahkan oleh pakar pertuturan. Untuk maklumat tuan-tuan, kurang upaya pertuturan bukanlah sekadar orang bisu yang sangat berpatus, tetapi ada pelbagai kurang upaya pertuturan yang saya akan sebutkan ini. Bagi kategori yang pertama, kecelaruan pertuturan dan bahasa atau kecelaruan komunikasi kompleks. Ianya berlaku apabila individu sukar untuk menghantar, menerima, memproses dan memahami konsep sesuatu sistem simbol secara lisan. Ini simbol perkataan ataupun simbol yang bertulis ataupun secara lisan, bukan secara lisan ataupun grafik. Selalunya kategori ini ialah daripada murid-murid yang mempunyai masalah-masalah lain seperti lewat perkembangan iaitu GDD, masalah pendengaran, masalah berkaitan sindrom, autisma, ADHD, stroke, kecacatan otak dan lain-lain yang berkaitan. Seterusnya, subkategori yang kedua iaitu kecelaruan motor pertuturan, motor speech disorder, iaitu kelemahan dan ketidakfungsian struktur dan otot yang menghasilkan bunyi pertuturan menyebabkan kadar kelancaran dan kejelasan pertuturan terganggu. Yang ketiga, kecelaruan suara, iaitu kualiti kelansingan dan kekuatan suara sesuatu individu berbeza dari individu-individu lain yang mempunyai usia, jantina, budaya dan kedudukan geografi yang sama dengan individu tersebut. Yang seterusnya, kecelaruan kelancaran pertuturan ataupun kegagapan. Gangguan ini pada aliran pertuturan yang dicirikan oleh pengulangan, pemanjangan, sekatan dan hentian bunyi